Anda bangga beli rumah. Anda ingat rumah itu milik anda. Kalau rumah itu milik anda, kenapa rumah itu boleh dilelong tanpa persetujuan anda? Ramai orang bangga ada rumah, tapi sebenarnya itu bukan milik anda, tapi milik bank. Sebab selagi pembiayaan belum habis bayar, bank masih ada kuasa atas rumah tersebut. Bila anda tak bayar ansuran rumah, bank ada hak untuk melelong rumah anda. So, macam mana nak elak rumah anda kena lelong? Simple. Bayar on time. Jangan ada sebarang tunggakan ke atas rumah anda. Dan jangan sesekali sampai 3 bulan tak bayar. Jika anda memang tak mampu bayar, cepat-cepat buat refinance rumah kalau masih sempat, ataupun cepat-cepat cari ejen rumah untuk jual rumah tersebut. Dan anda juga boleh berbincang dengan bank. Selalunya bank ada open policy. Anda boleh berbincang dengan pihak bank untuk menstrukturkan kembali pinjaman rumah tersebut. Mungkin pinjaman dapat direndahkan installmen dan dipanjangkan tempoh pinjaman untuk seketika sehingga anda mampu bayar kembali. Follow Melissa for more tips.